Bapa kepada salah seorang mangsa yang terkorban dalam nahas sebuah kereta terbabas merempuh sebatang pokok di Jalan Pasir Mas Rantau Panjang dekat Kalbox 5 Rantau Panjang semalam. Terkilan apabila tidak sempat melihat anak sulungnya menggenggam ijazah pada istiadat convocation pada hujung tahun ini. Dalam kejadian kira-kira pukul 11.20 pagi itu, anak kepada Mazlan Mamat 50 tahun iaitu Nur Maisarah 23 tahun menghembuskan nafas terakhir ketika menerima rawatan di Hospital Pasir Mas manakala ibu mertuanya Cik Rokiah Cik Idris 73 tahun meninggal dunia di lokasi kemalangan. Mazlan berkata Allahyarham Nur Maisarah baru menamatkan pengajian di Universiti Teknologi Mara UiTM Seremban pada Julai lalu dan sedang menunggu istiadat convocation hujung tahun ini. Menurutnya, kemalangan berlaku ketika Nur Maisarah menaiki kereta jenis Pro 2 Azia yang dipandu adik Nur Kristina 18 tahun dengan ditemani neneknya sedang dalam perjalanan ke Rantau Panjang untuk membeli barangan persiapan untuk ke Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Perempuan Melayu di Durian Daun, Melaka. Mazlan berkata arwah anaknya kerap berpesan kepada Nur Kristina supaya berhati-hati ketika memandu sejak beberapa hari sebelum kejadian manakala jenazah anak dan ibu mertuanya selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kocang Bunut Susu Pasir Mas kira-kira pukul 12 tengah malam tadi.